Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Lafifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ini ialah tentang kisah dua orang perempuan yang kena ganggu setelah masuk UiTM. UiTM mana? Rahsia. Tapi ini merupakan salah satu UiTM yang agak keras jugalah. Kalau dengar UiTM ni je, korang mesti tahu yang UiTM ni keras. Okay. So dalam cerita ni teruk jugalah perempuan ni kena kacau. Dia kena kacau teruk to the point where dia terpaksa keluar UiTM. Dia duduk kat situ satu semester je. Lepas tu dia terus pindah. Dia terus berhenti and terus pindah ke apa ni, ke universiti swasta. Macam tu. So cerita kali ni sangat creepy, sangat seram. Make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Alright, without further ado, let's get right into it. Okay, so cerita dia macam ni. Nama aku Yun, bukan nama sebenar, nama rekaan. So aku ni baru je pindah dekat UiTM ni. Okay, aku baru pindah dekat UiTM ni. And then kita go through waktu ni baru nak sesi orientasi lah, minggu orientasi. Okay, so semua orang dah tahu minggu orientasi ni dia memang padat. Dari pagi subuh sampai 12 malam kita orang kena duduk dekat satu program kat Dewan lah dan sebagainya kan. So memang padat lah dia punya jadual. So aku punya kaki ni memang dah lama cedera tau. Pernah terseliu sebab jatuh basikal ke apa, aku tak ingat. So bila dekat waktu minggu MDS tu, kena jalan berbukit-bukit lah, jalan dari jauh. Lepas tu bila sampai waktu dalam around maghrib macam tu, kaki aku buat hal. Kaki aku macam rasa cramp gila. Dia macam bengkak, dia sakit tau. Lepas tu aku bagi tahu lah dekat Kak Fesi. Cakap, Kak Fesi, kaki saya ni memang dah sakit gila lah. Saya dah cedera. Macam mana ni Kak? Lepas tu Kak Fesi kata, okey tak apa, awak ikut dekat rombongan ni. Ni semua rombongan orang yang sakit. So aku diletakkan dekat tempat yang orang-orang yang sakit. Lepas tu orang-orang yang sakit ni Fesi semua akan bawa naik atas, pergi dekat college masing-masing. So Aku pun mula-mula aku dapatkan lah rawatan, pakai ubat dan sebagainya kan, dapat medical aid semua. Lepas tu waktu nak naik atas tu, akan kita orang akan naik atas sama-sama. Tapi tak, semua pergi ke college masing-masing, berpecah. Semua orang balik sendiri. So dekat college aku ni jauh tau. Lepas tu dia kena naik tangga yang tinggi. So sebab dia dekat atas bukit. So bila aku naik tangga tu, aku seorang je lah. Sebab yang lain semua dekat college yang sama. Yang lain semua diorang dekat college yang dekat. Aku seorang je yang antara kalangan kat situ yang college jauh. So aku pergi dekat situ seorang-seorang. Aku naik tangga dalam keadaan kaki aku sakitnya. Aku naiklah tangga, langkah demi langkah. Sebab bukit, atas bukit punyalah tinggi. Naik langkah punya langkah. Sepanjang aku naik tu, okay, aku dah mula rasa ada benda memerhati aku. Tajam lah. Leher aku ni memang meremang habis lah. Aku boleh rasa gila lah, macam ada orang mematikan aku. Tapi aku pandang bawah je. Aku tak berani nak pandang atas, pandang kiri, kanan, belakang. Aku tak berani. Sebab aku tahu kalau aku pandang je, tiba-tiba aku ternampak, habis, game over. So aku tahu benda tu ada, tapi aku tak nak tengok. Pandang bawah je. Pandang bawah. Lepas tu makin dah nak sampai, aku dapat rasa benda tu pandang je aku tau. Makin kuat aku punya meremang tu. Lepas tu bila sampai je bilik aku terus cepat-cepat masuk dan tutup pintu, kunci. Okay, lepas tu waktu ni aku rasa lega. And aku pun baring, rehat. Tunggulah roommate aku. Dalam bilik aku ni ada seorang je roommate. Aku ada dua orang je dalam bilik ni, aku dengan roommate aku. Roommate aku tu still tengah go through MDS lah, minggu orientasi tu kan. Okay, lepas tu dalam lepas 2 jam aku berehat dekat bilik aku, tiba-tiba roommate aku sampai. Dia masuk-masuk pintu je,
Dia terus tutup pintu dalam keadaan lelah, berpeluh. Dia macam dalam keadaan cemas tau. Lepas tu dia macam tenangkan diri. Dia pasang ayat kursi, pasang Yasin dan sebagainya. Bila dia pasang ayat kursi dekat laptop dia, aku tanya, Weh, kau apa ni? Kau okey tak? Lepas tu roommate aku cakap, weh, kau masuk bilik ni tadi, kau tak nampak ke apa yang aku nampak? Lepas tu waktu ni aku dah macam, alamak, aku tak nampak apa-apa sebab aku yang pandang bawah je waktu aku nak masuk sini. Tapi aku dapat rasa lah macam meremang, macam ada benda sedang mematikan aku. Lepas tu roommate aku cakap, ya, memang ada benda pun memerhatikan kita semua tadi sepanjang masa. Lepas tu aku cakap, asal mana kau tahu? Ya Allah, engkau tak pandang, kau pandang bawah je kan? Aku pandang atas. Aku pandang atas, aku tengok dekat atas bumbung dom kita ni ada Cik Ponti atas blok. Dia betul-betul berdiri dekat atas bumbung. Ada Cik Ponti tinggi tau. Dia berdiri kat atas bumbung. Rambut dia tebang-tebang. Lepas tu mata dia tajam. Dia tengok je sekeliling dekat bawah siapa yang masuk dekat blok ni. Dia tengok je mat semua orang. Waktu ni aku dah macam, alamak. So tadi tu waktu aku naik atas seorang-seorang tu, Cik Ponti tu perhati je aku dari atas. Dia tengok je aku naik tangga seorang-seorang. Oh my god. Waktu ni aku memang seram lah. Tapi waktu ni aku macam penat gila. So aku tak sempat nak rasa takut. Aku just terus lelap tidur. Aku lelap tidur. Keesokan pagi, tiba-tiba aku tengok roommate aku tak tidur. Dia duduk dalam keadaan berpeluh, muka pucat. Lepas tu aku macam, weh, kau okey tak ni? Asal ni? Lepas tu dia macam, weh, aku tak boleh tidur malam tadi weh. Kau tahu apa jadi? Lepas tu aku cakap lah, asal apa jadi? Dia cakap, malam tadi aku tengah buat assignment. Aku buat assignment. Lepas tu aku nampak ada kelibat perempuan hitam dekat penjuru bilik kita. Tapi aku abaikan je, aku tak buat apa-apa. Lepas tu aku dapat rasa dia main-main rambut aku. Mula-mula dia main dengan rambut aku, dia intai-intai halus je, lembut je dia main-main dengan rambut aku. Tapi waktu ni still aku ignore lagi. Lepas tu makin lama makin agresif babe. Dia dah main tarik-tarik rambut aku. Dia dah ganas lah main tarik-tarik rambut aku. Lepas tu waktu ni aku nak jerit, aku nak panggil kau, tapi aku tak tahu kenapa suara aku tak keluar. Aku macam macam tu lah, macam kena mute tau. Lepas tu dalam hati aku baca macam-macam. Baca ayat kursi pun dah terbalik-balik dah berterabur kan. Pasang ayat kursi dekat laptop kuat-kuat, baca Yasin. Lepas tu finally sampai lama juga dia ragut-ragut rambut aku tu. Aku try tahan dalam 10 minit macam tu. Lepas tu terus aku tak boleh tidur. Aku terus terjaga je sampai subuh. Sebab aku dapat rasa macam benda tu still ada lagi kat bilik kita. Lepas tu bila aku dengar cerita ni je aku macam, alamak, weh, tak boleh ni, bilik ni dah jadi puaka. Kita kena pindah bilik lah. Kita kena, malam ni aku rasa kita tidur kat bilik lain weh. Tidur kat bilik kawan. So kita orang pun decide untuk tidur dekat bilik Zulaika. Kita orang cerita apa jadi dekat Zulaika. Lepas tu kita orang ramai-ramai tidur kat dalam bilik Zulaika. Lepas tu alhamdulillah sepanjang kita tidur dalam bilik Zulaika tak ada apa-apa jadi. Lama juga kita orang tidur dalam bilik Zulaika tu dalam 3 hari macam tu. Lepas tu aku pun rasa macam tak sedar hati tau kalau biarkan bilik kita tu lama-lama. Sebab aku rasa macam kalau biarkan bilik kita tu lama-lama, takut benda tu lagi suka. Dia suka duduk dekat situ. Dia dah conquer bilik tu tau. Padahal tu bilik kita kan. So aku cakap dengan member roommate aku ni, weh, jom malam ni kita tidur balik kat bilik kita tu. Tapi kita tidur ni lah, kita letak tilam kat bawah lantai. Kita tidur rapat-rapat. Lepas tu kita pasang lah ayat kursi, surah Yasin sepanjang masa dekat laptop. Lepas tu dia pun setuju. So kita orang pun pergi balik ke tidur kat bilik asal kita orang. Tidur dekat letak tilam bawah katil. Letak tilam dekat bawah katil pula, letak tilam dekat atas lantai. Rapatkan tilam, kita orang tidur sampai pasang ayat kursi, Yasin semua. Nah, alhamdulillah 2 hari berturut-turut tak ada apa-apa gangguan. Malam ketiga turn aku pula kena ganggu. Malam ketiga kan, aku ingat lagi waktu ni roommate aku ni dah tidur lah lelap sebelah aku. Aku tengah buat assignment.
buat assignment. Tiba-tiba benda tu aku dapat rasa macam ada benda merhatikan aku tau. Aku dapat rasa tau macam ada something dekat hujung corner tu. Aku dapat rasa ada lembaga hitam. Walaupun aku tak tengok directly, tapi aku dapat nampak dekat corner of mata kita kan. Walaupun kita pandang straight, kita still macam boleh nampak corner kat mata kita kan. Macam tu lah aku nampak macam ada something tengah berdiri pandang aku. Tapi aku buat bodoh je, aku buat kerja je. Lepas tu tiba-tiba waktu ni dah pukul 2 pagi tau. Tiba-tiba aku dengar ada orang ketuk pintu aku. Pap, suara Zulaika. Zulaika dia cakap, "Weh, buka pintu ni weh. Tadi member kau tu suruh kita orang masuk bilik ni. Dia kata suruh kita orang teman." Lepas tu aku dah macam Aku mula-mula nak buka pintu tau, tapi aku rasa macam tak sedar hati. Aku macam, betul ke? Aku pun kejut roommate aku ni. Aku kejutkan dia. Aku cakap, "Weh, kau ada suruh ke Zulaika datang bilik ni?" Lepas tu roommate aku cakap, Tak ada weh. Kau jangan layan. Jangan buka pintu tu. Tak payah layan. So aku pun tak layan. Sebab roommate aku ni betul-betul tak ada pun call Zulaika ke apa kan. Lepas tu Zulaika tu still desak lagi. Dia macam ketuk-ketuk pintu. "Weh, buka lah weh pintu ni. Buka lah." Dia macam makin lama dia makin desak kan. Tapi aku tak layan. Aku abaikan. Lepas tu aku perasan lepas aku lama buat kerja tu, aku tengok dekat kaki roommate aku ni, hujung kaki roommate aku tu, aku nampak perempuan hitam. Dia macam budak kecil tau. Rambut panjang, badan kulit semua hitam. Dia tak pakai baju. Dia perempuan hitam, badan semua hitam macam orang minyak tau. Tapi budak kecil, rambut panjang tutup muka semua, tengah peluk kaki roommate aku tu. Ya Allah, aku bila nampak ni aku macam Astaghfirullahaladzim. Aku pelik, macam mana benda tu boleh ada, padahal aku dah pasang Yasin ayat kursi punya lah kuat dekat laptop. Aku baca doa. Aku macam, ya Allah, kenapalah benda ni ada, ya Allah, aku mohon pertolonganmu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, macam tu lah, something like that. Aku tak berani dah buka mata. Lepas tu lepas sejam macam tu, aku buka mata sikit-sikit. Aku tengok dia dah tak ada dah dekat kaki roommate aku. Tapi aku tengok atas dia, rupanya dia tengah merangkak dekat ceiling, babe. Macam Spiderman, dia tengah merangkak dekat ceiling. Aku tutup mata, tutup selimut, aku baca doa dalam keadaan menggigil-gigil. Dan aku dapat rasa footstep benda tu jatuh dari ceiling. Dia lompat kat bawah. Dengar bunyi footstep dia. Lepas tu aku dengar dia jalan-jalan pusing-pusing satu bilik. Dia jalan-jalan. Dia ronda-ronda satu bilik. Aku tak boleh tidur sepanjang malam tu. Sebab sepanjang malam tu aku dapat dengar dia punya footstep. Aku dapat rasa dia pijak tilam kita orang tengah jalan-jalan kat tilam kita orang. Lepas tu dia sampai pukul 5 pagi baru dah tak dengar dah. Dia dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Dah tak dengar footstep, tak dengar apa. Lepas tu kita orang pun waktu sejak insiden tu, aku pun asyik kena kacau je. Semenjak tu aku macam-macam kena kacau dekat bilik kita orang. Sampai roommate aku pun tak tahan. Dia duduk dekat bilik lain. Dia pindah terus. And tinggal aku je duduk dekat bilik ni sorang-sorang. And macam-macam lah aku kena ganggu. Menyebabkan aku tak boleh nak pergi kelas. Result aku pun barai, corot. Lepas tu aku buat keputusan untuk berhenti universiti ni. Of course lah, parents aku memang bising lah. Tapi diorang tak faham apa yang aku lalui. So aku pun sepanjang bila dah habis cuti SEM tu, aku memang berhenti officially dekat UiTM tu. And aku fokus pergi berubat. Bila pergi berubat tu, ustaz kata ada 5 makhluk kat dalam badan aku. Macam-macam. Ustaz tu pergi buang lah seekor-seekor. Ustaz tu buang. And aku rasa sakit gila lah. Memang sakit. Lepas tu bila dah pindah dekat universiti swasta, tiba-tiba dapat berita yang dekat universiti lama aku tu, UiTM aku tu, ada kes 20 perempuan kena histeria. Kau bayangkan 20 perempuan kena histeria. Bila mak aku dengar kes tu je, mak aku rasa bersyukur gila. Dia macam, "Oi, syukurlah kau dah pindah universiti sekarang Alhamdulillah." So itulah story pada malam ini.
I hope you guys enjoy. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.